Alright guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ini kita nak review sebuah BMW GSA 1250. Okay, GS 1250 Adventure punya model. So ini spek yang GSA lah. Dia punya tank besar punya. Motor ni motor recon unregister. Tahun 2021 punya year make unregister lagi, belum register lagi. So ini Asian spec, kita import daripada Japan. Kalau korang beli dia akan register baru, keluar geram baru, register 2026. Keluar geram baru macam beli motor baru lah. Yang penting kebaikan dia kalau beli recon ni, dia punya interest sama dengan motor baru. Interest dia rendah, sama dengan motor baru punya interest. Kalau second hand tinggi sikit. So recon punya interest murah. Ada warranty, kita offer 5 tahun. Kita bagi warranty 5 tahun. Dengan dia punya condition memang cun lah, line new condition. Lepas tu motor ni dah siap dengan complete dengan aksesori. 3 aluminium box BMW original, crash bar, engine guard, spotlight semua dah cukup lah. Phone holder semua dah ada, handle guard semua dah cukup. So warna pun warna ready punya warna, tricolor punya warna. So harga jualan 110,000 kita nak offer 110,000. Kalau buat credit loan ataupun bank loan, minimum deposit kosong, full loan. Bulanan estimate 1,700 lebih selama 7 tahun. Alright. Kalau ada credit card, limit kalau cukup boleh bayar guna credit card. Lepas tu kita buat installment dengan bank korang up to 5 tahun, sorry. Janji limit kena cukup lah. Boleh buat easy payment, zero interest. PM kita untuk dia punya TNC. Kalau nak trade motor pun boleh, nak join motor pun boleh. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan, termasuk Sabah Sarawak. Okey, jom kita tengok. Motor cun lagi lah condition. First, Michelin Anaki punya tayar 120 70 19. Masih ada around 60% lagi. Okey, lepas tu pump semua cantik lagi, cuci pun belum. Lepas tu korang tengok dia punya headlamp ah. Headlamp ni yang dia ini version yang agak latest ah. Dia punya lalam tu kau tengok. Dalam tu ada X punya. Lepas tu ada 2 LED bulb punya. Okey. Kalau kita buka kunci dia akan gerak punya. Kalau 2020 ke bawah punya dia tak akan gerak. Ini model baru sikit punya lah. Lepas tu ada Lyman punya LED light. Lepas tu ada headlamp protector guard dah ada. Ini recorder. Sinar LED. Windshield depan adjustable pakai manual. Okey, manual adjustable naik turun. Windshield ni pun dah tukar yang tinggi, cream punya, Brenta punya windshield. Okey, warna ready punya warna, tricolor punya warna. Ada spotlight, crash bar, engine guard semua dah ada. Boxer engine, cc 1250 punya. Tangki besar punya, tank besar GSA punya model. Keyless version, box 3 aluminium. Okey, tayar belakang ada 95% lagi. 170 60 17. Anaki juga Michelin. Alright. Semua cun lagi lah, cantik lagi. So ada Tomishiro phone holder. Mileage 25,000. Ada mode, ada mode Ran, Rogue, Dynamic dengan Enduro. Okey. Lepas tu bahasa tu kita akan tukar ke Inggeris. Setting. Kemudian ada cruise control dekat sini. Cruise control, ini button spotlight. Suspension pun boleh adjust. Ini action spec dia rendah sikit. Tapi kalau nak suspension you nak adjust tinggi sikit pun boleh. Dia kena start, dia lepas tu dia boleh adjust lah. Suspension ada medium, ada hard. So bila hard tu dia akan tinggi sikit lah. Okay, kita start bagi korang dengar. Alright, kalau korang tengah cari GSA boleh PM kita, motor recon unregister. Tahun year make 2021. Kalau korang beli akan register baru, register 2026. 5 years warranty kita offer, harga 110,000. Nak cash boleh, nak loan boleh, nak trade in boleh. Penghantaran seluruh Malaysia boleh diuruskan. Alright, see you, bye bye.